Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay. Kembali lagi bersama saya Amir Hakimi bin Syamsuda di sesi bual bicara kita pada hari inilah. Okay. Dan topik kita pada hari ini iaitu masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja hari inilah. Okay. Mengapa kita membincangkan tajuk ini ialah kerana tajuk ini menjadi bualan hangat ataupun topik hangatlah di serata dunia. Okay. Dan merupakan perkara yang kritikal terutamanya kerana remaja merupakan pemimpin akan datanglah. Okey. Dan menurut statistik yang telah dikeluarkan oleh NHMS, okey, 1 daripada 4 remaja telah mengalami kemurungan, manakala 13% daripadanya telah memikirkan untuk melakukan ataupun melakukan atau memikirkan tentang untuk membunuh dirilah. Okey. Dan angka itu merupakan angka yang sangat serius lah dan tidak boleh dipandang remeh. Okey. Dan bersama saya pada hari ini ialah Dr. Nadirah, merupakan pakar psikologi sekolah dan telah banyak berurusan dengan murid-murid sekolah dan banyak menyelesaikan masalah mereka lah. Dan juga bersama saya pada hari ini Cik Nur Syakirah yang merupakan ahli NGO yang bakal berkongsi pendapat beliau tentang masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja pada ini. Jadi doktor, saya ada soalan lah. Apa pendapat ataupun pandangan doktor berkenaan dengan masalah kesihatan mental masalah kesihatan mental remaja di kalangan Malaysia, di Malaysia pada masa ini, doktor? Kesihatan mental didefinisikan sebagai kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial para pelajar. Jadi, pada ketika usia ini, pelajar otak mereka masih sedang berkembang. Jadi, mereka sekarang lebih terdedah dengan masalah akademik, masalah pengaruh media sosial dan tidak termasuk lagi dengan pelajar-pelajar yang menghadapi masalah kekeluargaan. Jadi antara tanda-tanda yang kita dapat lihat pada pelajar sekiranya mereka menghadapi masalah kesihatan mental, yang pertama sekali mereka jelaslah akan menghadapi masalah kemurungan dan gangguan tidur, serta mereka akan kurang berminat terhadap aktiviti kegemaran mereka. Jadi itu antara tanda-tanda yang kita dapat lihat dengan mata kasar. Baiklah, definisi yang cukup sempurna lah di situ pada pendapat saya. Dan masalah mental dalam kalangan remaja ni banyak memberi kesan sampingan yang buruk lah. Berdasarkan apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Nadirah sebentar tadi. Seterusnya iaitu wakil NGO atau wakil remaja lah. Untuk pada sesi bual bicara pada hari ini. Jadi Cik Syakirah, boleh kongsikan pendapat Cik tentang masalah ataupun pandangan Cik lah berkenaan dengan masalah mental dalam kalangan remaja di Malaysia pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Amir atas sapaan itu tadi dan pertanyaan yang dilontarkan. Sejujurnya saya sangat bersetuju dengan Dr. Nadirah atas isu yang dikemukakan, terutamanya sekali pada pandangan yang lebih jauh dapat kita nilai dari segi penilaian akademik mereka, terutamanya sekali dari segi peperiksaan besar yang bakal mereka hadapi iaitu SPM, CJ Pelajaran Malaysia. Saya berpendapat bahawa mewakili sebagai wakil NGO, rakan-rakan saya, kebanyakan daripada mereka terlalu menekankan keputusan kecemerlangan mereka, sehingga kan mereka berpendapat bahawa jika mereka tidak mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan mereka, maka mereka akan sekaligus dianggap sebagai gagal. Mereka menganggap bahawa kegagalan itu bukan sahaja dilihat dari sudut dilihat dan dinilai oleh ibu bapa mereka, tapi juga dinilai oleh masyarakat sekeliling. Mereka berpendapat bahawa jika mereka tidak dapat memberi keputusan yang terbaik dalam peperiksaan mereka,
Jadi mereka adalah orang yang tidak berguna untuk masa hadapan, juga untuk masyarakat sekeliling. Dan hal ini adalah hal yang sangat membimbangkanlah untuk pelajar. Dan selain itu juga, saya berpendapat bahawa media sosial adalah salah satu perkara dan perkara semasa yang memainkan peranan penting serta memberi impak yang besar kepada pelajar kita pada masa kini, kerana melalui pandangan saya sendiri, rakan-rakan saya kebanyakan daripada mereka terlalu menekankan kesempurnaan di media sosial, di mana masing-masing menonjolkan segala kesempurnaan dan tiada cacat celah sedikit pun, dan perkara tersebut menyebabkan beberapa daripada mereka berasa rendah diri apabila mereka tidak mampu kelihatan setaraf seperti mereka. Dan ada isu baru-baru ini, isu yang sangat hangat diperbualkan, iaitu isu bully cyber, di mana salah seorang remaja daripada kalangan kami dibuli, dan perkara tersebut menyebabkan mangsa yang dibuli itu merasa rendah diri dan kurang kepercayaan diri kerana dibuli oleh warga maya. Dan perkara ini merupakan perkara yang sangat serius kerana media sosial adalah salah satu yang mendorong kepada perkembangan dunia kita pada masa kini. Okey, baik. Terima kasih Cik Nur Syakirah sebentar tadi. Poin yang menarik lah bagi saya. Seterusnya kita beralih kepada topik seterusnya ataupun persoalan yang telah berlega-lega di kepala saya buat masa ini, iaitu berkenaan kesihatan mental pelajar ataupun remaja di Malaysia sejurus ataupun setelah tamatnya COVID-19 ini, kerana kita tahu sewaktu berlakunya fenomena ataupun pandemik COVID-19 ini, terdapat banyak ataupun terdapat pelbagai masalah-masalah yang telah dihadapi pelajar-pelajar, terutamanya dari segi akademik lah. Okay? Jadi saya mohon pendapat atau pencerahan daripada Dr. Nadirah sendiri tentang isu inilah. Okay. Tentang status mental pelajar kita ketika PKP dapat dilihat di sini agak kurang memberansangkan. Jadi kita balik semula kepada situasinya di mana para pelajar menjalankan sesi pembelajaran melalui alam maya. Guru-guru juga menggunakan pelbagai aplikasi untuk memastikan pembelajaran di alam maya itu berjalan dengan baik. Ada yang menggunakan platform seperti Google Classroom, Kahoot, Quizizz dan sebagainya. Namun, ada di antara pelajar kita yang tidak mendapat akses kepada mendapat akses untuk melaksanakan pembelajaran daripada segi internet yang baik, gadget itu sendiri. Jadi, perkara ini memberikan satu tekanan mental kepada para pelajar kita yang menjadikan mereka ini sedikit ataupun terdetik rasa bimbang dan mereka berasa seperti ketinggalan dalam pembelajaran kerana mereka tidak mendapat kesempurnaan daripada segi gadget dan internet dan sebagainya lah. Jadi para pelajar juga lebih terperap di rumah dan mereka mengalami gangguan daripada segi media sosial. Media sosial ini di mana penggunaan media sosial ini tiada tapisan, menyebabkan pelbagai unsur-unsur negatif yang meracuni minda dan fikiran para pelajar kita. Unsur-unsur negatif ini menyebabkan mereka ini mendiagnosis diri mereka mengalami masalah kesihatan mental. Dan pada awal-awalnya macam dilihat sedikit remeh, namun mereka ini akhirnya disebabkan diagnosis ini sendiri, mereka mendiagnosis diri mereka sendiri dan akhirnya mereka memerlukan pertolongan daripada pakar profesional dan psikologi untuk mengubati. Jadi sejak daripada itulah kita punya kes kemurungan semakin meningkat dan idea untuk membunuh diri dalam kalangan pelajar juga semakin bertambah, menjadi semakin keraplah dilaporkan kepada pihak kita. Dan jelaslah di sini bahawa ia bukan lagi menjadi isu terpencil namun menjadi fenomena nasional di negara kita. Terima kasih pandangan yang cukup lengkap lah di situ.
Seterusnya saya ingin bertanya kepada Cik Nur Syakirah sendirilah. Okey, selaku wakil daripada NGO untuk remaja lah. Apakah pendapat atau pandangan Cik Nur Syakirah berkenaan isu selepas COVID? Terima kasih kepada Encik Amir. Sebenarnya berkenaan dengan isu COVID-19 seperti mana yang kita tahu adalah salah satu fenomena dan sejarah dalam negara kita yang di mana kita perlu melaksanakan dan terpaksa untuk melaksanakan perintah berkurung, dan pada waktu itu segala kekangan terpaksalah kita hadapi. Dan saya sebagai wakil dari pelajar dan wakil NGO, saya sangat bersetuju dengan Dr. Nadirah kerana yang mengemukakan pelbagai pendapat beliau berkenaan dengan isu semasa dan selepas selepas kita selesai daripada kes pandemik 19. Ini mengenai dari segi pandangan saya sendiri. Selama pengalaman saya sebagai wakil NGO, dan saya mendapati bahawa kebanyakan daripada mereka selepas daripada COVID-19, mereka seolah-olah terkucil dan mereka seolah-olah terputus talian dengan dunia realiti. Ini adalah perkara yang sangat membimbangkanlah kerana perkara ini menyebabkan pelbagai impak negatif terkesan kepada mereka. Contohnya seperti mereka kurang rasa ingin bergaul dengan rakan-rakan mereka sendiri, dan mereka tidak ada rasa percaya diri kepada diri mereka sendiri walaupun pandemik 19 telah lama berlalu. Namun hal itu memberi kesan yang mendalam kepada para pelajar, dan dari nilai yang sangat dekat, rakan-rakan saya sendiri, beberapa daripada mereka masih lagi tidak percaya diri dan masih lagi tidak mahu berbincang, tidak mahu memberitahu atau meluah apa yang mereka rasa jika mereka terdapat sebarang masalah peribadi atau sebagainya. Dan ini merupakan stigma kuat saya sendiri. Kebanyakan daripada rakan-rakan saya dan kebanyakan daripada remaja sekarang, mereka juga berpendapat bahawa jika mereka bertemu dengan doktor ataupun kaunselor berkenaan mental mereka berpendapat bahawa jika mereka bertemu, itu adalah perkara yang tidak baik, dan mereka menganggap perkara tersebut adalah perkara yang tidak waras. Dan itulah menyebabkan mereka tidak mahu memberitahu apa yang mereka hadapi, masalah peribadi mereka, dan mereka tidak tahu mahu memberitahu masalah mereka kepada siapa. Kerana walaupun mereka ada ramai rakan di dunia maya, walaupun mereka mendapat 1000 like sekalipun di dunia maya, namun hakikatnya bila mereka ada masalah besar, masalah peribadi, mereka tidak tahu mahu luahkan kepada siapa dan mahu memberitahu masalah itu kepada siapa. Dan hal ini adalah perkara yang sepatutnya dititik beratkanlah untuk para remaja pada masa kini, supaya ekonomi negara lebih menuju ke arah kestabilan semula. Itu adalah pendapat saya. Pendapat yang saya cukup bernas lah, daripada Cik Nur Syakirah sendiri, dan saya sangat bersetujulah dengan poin-poin yang telah diberi oleh Dr. Nadirah dan Cik Nur Syakirah sendirilah. Okey, baik. Masalah telah dikenal pasti. Oleh itu, marilah sama-sama kita merungkai cara untuk menyelesaikan masalah ini bagi memastikan remaja akan datang dapat hidup tanpa kemurungan. Okey, baik doktor, silakan. Okey, baiklah. Antara langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengatasi masalah kemurungan di antara pelajar, iaitu yang pertama sekali, yang paling penting, ibu bapa itu sendiri mengambil peranan yang sepatutnya. Antaranya ibu bapa haruslah membuka ruang komunikasi ataupun ruang diskusi di mana ibu bapa haruslah sering bertanyakan keadaan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ini takut untuk berkomunikasi dengan ibu mereka sendiri, sedangkan ibu bapa merupakan antara insan yang sepatutnya menjadi insan yang paling rapat dalam kalangan para pelajar. Jadi ibu bapa haruslah kerap bertanya tentang keadaan masalah akademik, masalah antara rakan sebaya dan sebagainya. Di sini
bukalah satu ruang diskusi dan komunikasi antara mereka, jadi anak-anak dapat meluahkan ataupun menghilangkan beban dalam kepala mereka tak kala mereka sibuk dengan masalah akademik, peperiksaan yang semakin hari semakin bertambah. Jadi ibu bapa haruslah menjadi individu yang prihatin ataupun ambil cakna tentang kesihatan mental. Jadi macam kalau bukan ibu bapa, siapa lagi insan yang mahu bertanya khabar tentang anak-anak kita? Dan seterusnya, pihak sekolah juga haruslah melaksanakan ujian saringan kesihatan mental kepada para pelajar. Mahupun ada segelintir pihak yang menganggap perkara ini tidak penting, namun ini adalah salah satu usaha pihak kerajaan dalam mengatasi masalah kesihatan mental. Walaupun tidak semua pelajar akan kehadapan untuk bercerita tentang masalah kesihatan mental, namun kita berharaplah dan di masa akan datang ada yang berani kemukakan masalah mereka supaya kita sama-sama dapat atasi. Ini ialah salah satu langkah yang baiklah daripada kita hanya berdiam diri dan melihat para pelajar kita mengalami masalah kemurungan ataupun masalah kesihatan mental. Jadi dua pihak ini bagi saya memainkan peranan yang signifikan, vital dalam kita punya komuniti untuk menjamin kesihatan mental belia yang sejahtera. Okay. Doktor, saya juga bersetujulah. Langkah yang proaktif perlu diambil oleh ibu bapa dan sekolah bagi memastikan gejala ataupun masalah mental dalam kalangan remaja ini dapat dibendung lah. Dan bagi pihak sekolah pula, pihak unit bimbingan dan kaunseling juga perlu memainkan peranan mereka sendirilah. Terima kasih doktor, pandangan yang saya rasa cukup lengkap dah tadi. Seterusnya Cik Nur Syakirah pula. Apakah pandangan Cik? Terima kasih kepada Cik Amir dan Dr. Nadirah. Pertama sekali berkenaan mengenai pihak yang perlu memainkan peranan. Tadi doktor kita bagi tahu tentang dua pihak, iaitu ibu bapa dan juga pihak sekolah. Dan saya sebagai wakil NGO, selain daripada pihak itu, ada juga pihak-pihak yang lain dan inisiatif lain yang boleh membantu kita mengatasi masalah yang dihadapi oleh remaja pada masa kini. Pertama sekali mengenai dari segi pihak rakan sebaya sendiri. Kerana jika dilihat secara baik, kebanyakan remaja pada masa kini, generasi yang baru pada masa kini, mereka lebih selesa dan lebih cenderung untuk menceritakan dan meluahkan masalah mereka kepada rakan mereka sendiri. Dan hal ini adalah hal yang bagus sememangnya, kerana perkara tersebut dapat mengatasi sedikit sebanyak masalah yang kita hadapi. Dan jika kita sebagai rakan, jika kita melihat rakan kita dalam keadaan yang tidak baik dan kelihatan mereka mula mengasingkan diri, itu adalah peranan kita. Cuba untuk tegur mereka dan cuba untuk memberikan sedikit masa dan ruang untuk mereka supaya mereka berasa seperti lebih selesa untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, sebagai wakil NGO juga, kami mengadakan dan telah menjayakan pelbagai program dan pelbagai kempen yang boleh dikatakan sangat bermanfaat dan boleh dikatakan telah berjaya membantu pelajar dalam mengatasi masalah-masalah sebegini. Contohnya, aktiviti dan kempen seperti kempen Cakna Minda yang telah kami lakukan pada tahun lepas, dan aktiviti ini mendapat sambutan dan aktiviti ini juga turut membantu pelajar kerana dalam program tersebut, dalam kempen tersebut kami selitkan waktu di mana sesi bual bicara pelajar di mana kami secara ramai-ramai dan berkelompok dan kami bercerita tentang masalah masing-masing hal yang masing-masing ingin meluahkan pada waktu itu. Dan perkara ini sangat membantu, dan kempen sebegini, perkara-perkara sebegini sepatutnya lebih dianjurkan pada masa kedepannya dan akan diusulkan lagi pada waktu akan datang oleh pihak kami sebagai NGO.
Saya juga berpendapat bahawa seperti mana yang kita tahu dan dari tadi lagi saya sudah tekankan tentang media sosial. Media sosial sangat memainkan peranan yang penting. Kerana media sosial ini adalah kita selari dengan perkembangan dunia yang moden. Dan media sosial ini sangat membantu. Jika buruk yang kita ambil, maka buruklah yang kita dapat. Namun jika baik yang kita ambil, baiklah yang kita dapat. Dari sudut yang positif, media sosial dapat digunakan sebagai salah satu inisiatif kita untuk kita lebih mengusulkan dan lebih memperluaskan perkara ini kepada generasi-generasi yang akan datang dan generasi yang pada masa kini, remaja yang pada masa kini, seperti mewar-warkan tentang poster atau video-video tentang kepentingan menjaga kesihatan mental, dan itu adalah perkara yang sangat penting bagi saya. Kesemua pihak memainkan peranan penting. Itu saja. Thank you ataupun terima kasih cadangan yang bernas daripada Cik Nos Syakirah sebentar tadi. Akhir kata, remaja sihat, negara kuat. Oleh itu, terima kasih kepada panel-panel kita pada hari ini kerana telah memberikan perangan atau pendapat yang cukup bernas bagi saya lah, untuk kita sama-sama refleksi pada sesi temu bual kita pada hari ini. Oleh itu, terima kasih kepada Dr. Nadirah dan Cik Nos Syakirah atas pandangan yang telah mereka kongsikan pada hari ini. Moga sesi ini dapat memberikan dapat memberi pelbagai manfaat pada diri kita dan masyarakat di seluruh dunia. Baik. Sekian, terima kasih.